Lampu solar yang model hitam ni saya dah repeat untuk kali kedua. Sebelum ni saya pasang dekat dinding rumah sini. Waktu malam cahaya dia ni memang cerah. Kalau korang tengok sebiji lampu ni dia boleh cover kawasan yang luas. Sebab yang ni saiz besar. Yang ni lampu jalan solar guys. Lampu ni sesuai untuk korang pasang dekat tiang lampu atau gantung dekat dinding rumah macam ni. Pasang je lampu ni dekat tiang. Lepas pasang tak payah nak usik apa-apa sebab dia automatik. Siang dia cas guna cahaya matahari secara automatik. Malam dia akan nyala dengan sendiri pun sama secara automatik. Tak payah nak buka tutup dia punya switch sebab lampu ni nyala dengan sendiri selagi waktu siang dia cas guna cahaya matahari. Kalau yang model ni cahaya dia terang, kalau korang tengok sebab LED dia ni banyak. Penuh bodi lampu macam ni. Kiri ada, tengah ada, atas ada, kanan pun ada. Jadi waktu malam cahaya dia ni memang cerah dan dia boleh cover kawasan yang luas. Dia boleh nyala terang lama tau. Dia boleh maintain macam ni lebih dari 12 jam. Sebab dia pakai bateri saiz besar dekat bahagian dalam. Jadi kalau korang nak cari lampu solar untuk gantung dekat tiang lampu, nak cari lampu yang boleh jimat bel elektrik, walaupun pasang banyak biji, tak payah nak risau bil tinggi, korang boleh cek lampu solar yang model hitam ni. Harga bajet, tapi korang dapat lampu saiz besar, dapat lampu yang jenis banyak LED macam ni, dan dapat lampu yang boleh nyala lama. Korang boleh cek lampu ni dekat link video.